Ni lah burger basi. Wih, lembut gila nak mati. Basi siapa burger? Tengok ni. Tak tengok ni. Pegang ni. Pegang tau. Ya. Asal dia vibrate. Kita sebenarnya nak jumpa Puan Arabi. Bukan aku. Aku teman. Lembut. Atas sikit. Lembut guys. Lembut. Guys, ni kan ialah tempat yang paling sesuai untuk orang belikan hadiah. Sebab barang-barang ni semua murah. Murah tak RM30. Okey lah tu RM30 untuk hadiah untuk orang. Promote ni. Aku kan 2 times DIY macam Syafiq kan. Jom. Sekali sambal batang ya? Ya. Kalau korang macam atlet-atlet negara kan, korang boleh beli ni. Kalau macam korang tarik kan, tu korang bagi kat fan korang. Oh my god. Jom beli satu sama-sama. Ni. Kau satu, aku satu. Oh, ini lah. Ni kita kan. Lalu aja. RM10 je? Oh, RM10 je. Nah. Jom. Aku belanja. Kau jangan letak air panas. Ni duit aku ni. Kau jangan letak air panas. Kau jangan bagi jatuh. Dia ni tak boleh letak air. Okey, baiklah. Okay, jom. Bersegi gini. Bukan. Tahu tak kalau korang bersegi gini korang akan macam mana kamera? Oh, kamera dekat sini. Boleh buat pergi berapa ringgit? RM30 je. RM26. Boleh buat pergi kelas. Boleh letak beg laptop. Kita ada air. Oh my god. Fatin pakai ni, Fatin. Okay doh. What the hell? Kenapa dia join? Tuh. Kenapa satu penyek? Oh no, maybe satu kat dalam kot. Ya Allah, jangan. Lah. Tak. Hai, nama saya Woof. Asli tu adik kan? Cik doh. Hai, nama saya Ruse. Guys, So cute. macam mana doh? Guys, harga dia RM30 je. So what the What the hell? apa ni? Nak. Oh my god, wait, texture dia, wait. The fuck? Wait, I'm kidding, the texture is like boleh bawa keluar ke? Apa ni? The hell? Masuk balik. Okay. Ni hingus je kan? Huh? Masuk. Annoying. Tak cute sih. Cik? Quality check. Kau tak nak quality check sangat. RM10 je weh. Buang rosak. Rosak buang. Oh, this is the penutup. Huh? Tak faham ah. Tak payah dah faham. This is heaven. Cantik tu. Dana RM60 je Dana. Not this, that. Oh. Nak beli RC tu. Beli IC? RC car. RC. Colin. USB Dah tarik on pun. ada bateri kot. Alik lah JB. Boleh extend. Sabar. Oh, dia boleh turunkan balik weh. Macam ni kot. Oh, macam ni lah. Sini kan. Kalau kawan-kawan ada kaki, belikan ni untuk dia. Papi terkejut bodoh. Kalau dia tak ada kaki. Kalau tak ada kaki, tak payahlah belikan bazar je. Wih, lawa dia ni. Shit. Lawa tu. Kau mandi pakai apa? Mandi pakai donat. Oh, ni lah. Mandi pakai donat. Kau buat kat sini ranking. Guys. Oh my god, jangan ambil gambar yang motor. Letaklah botol tu dulu. Damn. Pasal filter. Lama pula. Gila. Berapa ni? Sakit. Tak sampai.
Dah lah kat tepi ni terus mati kalau jatuh. Aku buat situ, kau buat situ. Okay, boleh tak? Dah lah kita buka rasa. Tak nak. Apa kata kita panjat? Apa kata kita panjat? Tak nak. Jom aku nak fikir. Cepat pergi 14. Jom. Kita lompat je lah, mampus lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Jadi. Sorry. Nari take tak? Cantik bodoh, cantik super real. Okay. Cantik dah. Guys, super best. Ya. Okay, ni cantik. Guys. Lawa duk ni. Yang nasi lawa. Lawa dia. Alhamdulillah, ahli syurga di sini. Asal muka kau ni? Guys, anak emas. Bukan. Ni. So pretty. Bapak berat. Oh yelah, satu buku ni. Faham? Dia macam tak kena tu, kau tengok. Pada pun okey dah. Boleh lukis kan? Oh ya? Guys. Okay guys, kita dah make upkan dia. Bagus. Kita tadi dah check. Ini Fatin. Ini cermin. Ini guys. Lawa tu. Guys, kita orang love future Datin. Oh my god. Hari kita punya itu. Hari ni baju aku. Oh. Sama lah kau punya. Ambil satu shot. Sekejap, pilih dulu. Banyak tu. 2, 3. Tak payah ke? Kau nampak tak? Orang beriman je nampak guys. Siapa tak nampak? Guys, anak anjing ini mahu makan pula. Anak anjing ini. Dah lama tak beli. Sekejap. Saya tengok guys. Ramai gila orang. Ramai gila siut. Tengok muka tak sabar. Padahal orang tak datang lagi. Sekarang baru pukul 3. Benda pukul 4. 4.30. Kita lagi jalan-jalan dulu. Guys, kita tengah cari pen marker untuk Lena sebab dia nak font set sign dia punya phone. Long link dia je tak apa. Okay, kalau kita tak dapat tempat best, kita macam tengok dia, kita ambil gambar sikit. Masa kita gerak lah. We are washing our bottle. Nanti kita buang benda ni.
Malaysia ni. Cik, gila lah orang Malaysia. Kita pun gila kak. Saya gila sebab Nadia Nasa kan. Handsome je. Yeay, balik. Guys, kita dekat TRX. Update. Update. Kita orang dekat TRX. Ada fire. Ada api. Time aku tengah record tu kan, aku kan tak ada kan. Aku tengah record tu, aku tak dengar dia. Jadi aku record lah. Aku pun terkejut. Aku cakap, what the fuck? Aku dengar orang sebelah, Nadia Nasa. Aku sambung lah record. Weh, dia feeling kali keempat. Bagus tu kita minum air banyak kot. Okay, esok ni. Inilah manusia lambat tu tau. Lambat dah mampus. 21. Kita nak pergi Sunway Putra Mall, nak makan sushi. Lepas tu nak pergi KLCC, nak pergi Decathlon. Guys, kita kat kedai childhood sebab nak tunjuk kat Dana apakah childhood itu sebab dia tak ada childhood. Beli lah. Aku cabar kau. Masa pakai dekat you. Oh, madam. Oh, kalau belikan tak adik aku sih dia suka. Tapi dia tak suka Pokemon. Belikan ni lah. Negara. Guys, kita orang dekat Noko. Kita orang jumpa ni. Satu RM20, buy one free one. Secara seorang bayar RM10. Aku tak pernah minat benda ni, tapi kita kena. Tak, ini comel tu? Ya, comel. Aku yang tak suka pun aku rasa comel. Kau beli dua, aku beli dua. Tak nak. Okay. Ni and Fatin every time there's a promotion. Yeah. Okay guys, sekarang kita orang on the way nak buka. Alah, dia tadi yang korang, kita sebenarnya nak pergi makan sushi Bonanza, tapi kedai tak buka lagi. Pukul 11 buka. Mana tu cik? Wait. Tak. Buka dari sini je lah ni. Apa guys, kita try buka. Kenapa kau tak masuk dalam frame? Kau boleh kasut aku Dia balance. Aku tak nak squeeze-kan dia. Aduh. Okay guys, dah buka. Nampak lagi? Oh my god, so cute. Berat tu kau gula. Kau dapat apa ni? Dia memang tahu kita dapat dia ke? Oh my god. Aku macam dah nampak. Tutup mata. Jangan buka tutup mata Dah. Ih, cantik. Tapi dia. Muka muka dia. Coba. Tak semua sama muka. Guys, metik dia punya kualiti okey kan? Ini kan RM50. Recommend 110%. Mana gambarnya? Guys, kita dekat Mr. Highway lagi tu. Yeah. Kau rasa kau boleh makan berapa plate? 15 lah kita budget. Kau rasa kau boleh makan berapa? 20 plate. Oh my god, favourite kita semua guys. Ni dah. Okay, go. 1, 2, 3. Okay, berapa kau makan? 7 pinggan. Berapa banyak? 8 pinggan. Kita orang dah bayar. So, RM30. Salah. RM23 je guys. Aktivitas penganggur. Apalah weh. Cantik guys. Guys, kita dekat LRT PWTC. Kita nak pergi KLCC. Ya Allah. Mana kau Rena? Kita orang baru daripada Masjid Jami. Lepas tu tersalah ambil train. So kita orang dekat Pasar Seni sekarang. Nak pergi KLCC. Aku tahu je boleh tersalah. Ya, aku selalu tahu dekat sini. Ya. Okey dah. Oi.
dia ni. Weh. Dekat TGV nak tengok cerita Final Destination. Diana tengah nak beli tiket and aku sakit kaki, so macam inilah masa yang bagus untuk kita menggunakan teknologi. So macam time ni kita tengah sembang macam mana nak dapatkan tiket student. Kita macam tengah bincang idea untuk mengatakan kepada counter. So yeah. Lepas tu time ni aku pergi dekat akak tu nak pergi tanya kan. Pasal perempuan ni dia dah lupa pasal tab tu. Aku pun lupa lah. Aku ni lawak bodoh. Kita orang dua dah lupa pasal tab aku ni. Kau nampak kita orang jalan macam tu je, tak sabar sangat nak tulis depan dia. Saya tak tahu kenapa siap. Kita orang lupa pasal tab ni siap. Like the fuck? Like how? Like what the. Dan Acik ni nampak yang dia bagi tahu staff. Like baik dah kau. Lepas tu macam dua orang akak staff TGV ni, dia orang macam record ke tak? Record ke tak? Comel lah lawa. Tapi thank you dah kak. Record ke tak? Record dulu. Record je. Macam tak record ah? Tak record. So awak pegang dulu. Awak pegang nanti kalau dia kasi semua cari. Dia tengah record lah. You do? Oh. Siapa ni? Ini apa? Kita simpan ni apa? Oh, okay. Sorry, saya lupa. Sorry. Thank you. Guys, boleh tengok. Wow. Rasa-rasa. Setiap pagi tu aku pakai dengan dia. So aku tak boleh. Hari tu kita orang kat Majlis Awal minum caji kan. Sekarang kita orang minum tea life. Tak kenapa? Sebab duit dah habis.